game menang untuk lawan Thailand macam mana, tengok pada kemampuan pasukan untuk dapat keputusan positif nanti. Untuk 2 game awal ni, yelah mungkin first game agak struggle dengan kesaksian pemain. So untuk second game kita dah nampak sikit lah kesaksian tu, untuk kita ambil confident, motivasikan player untuk bertemu Thailand. Yang lawan Thailand bukan mudah. Diorang ada pemain muda, pemain senior yang agak berkualiti lah dalam pasukan diorang. So kami sebagai pasukan pelawat memang kena alert, hati-hati dengan serangan balas diorang lah yang bermain sebagai tuan rumah. So mungkin pasukan yang agak mencabar lah untuk kami. Ada tak nama yang you rasa perlu awasi pasukan? Rasanya untuk attacking diorang lah, mungkin nama saya tak berapa pasti. So bila tengok klip-klip diorang, highlight diorang, so memang diorang agak agresif di depan lah. So bagaimana kepercayaan awak kepada pasukan untuk mengekang Thailand daripada untuk menjadikan gol dan juga? So dalam masa 2-3 hari ni kita tengok coach punya plan lah. Mungkin dalam meeting, dalam training, so dia akan bagi penjelasan lah untuk kami player untuk mengekang lawan di Thailand nanti. So rasa boleh kita mencipta kemenangan di tempat lawan ke bagaimana? Positif ke bagi kita? Ya, kami datang memang mencari keputusan yang positif lah. So bukan mudah, mungkin bonus lah untuk kami untuk mengutip 3 poin. Bonus lepas 2 keputusan yang agak positif, macam mana competition ini sendiri telah mengajar you untuk macam mana nak tangani tekanan? Saya macam coach selalu beritahu lah, tak ada pressure pemain ni, tak ada pressure. So just kita sama je 11 lawan 11, tak ada apa kelebihan pun. Cuma mana pasukan yang seronok pegang bola, so keputusan tu akan datang lah. Bonai, lepas 2 game, Bonai lihat prestasi Bonai sendiri macam mana? Berpuas hati ataupun banyak lagi yang perlu di? Untuk saya belum puas hati lah. Saya rasa ialah ini kali pertama kan. Saya rasa banyak perlu diperbaiki lah. So dengan kerjasama kawan-kawan, teammate, so dia mudahkan lagi lah kerja saya. So untuk saya faham macam mana situasi dalam padang untuk international ni. Ramai yang puji punya performance, katanya Bonai dah lama berada dalam kebangsaan. So macam mana tengok komen-komen daripada peminat? Untuk saya, kalau sepatutnya lama tu, untuk saya kita tengok jurulatih lah. Kita ikut cara dia nak player macam mana. So kita tak boleh nak push diri kita untuk berada dalam pasukan. So bila kita terpilih, memang kita akan main game kita lah. Kita ikut cara dia. So just enjoy the game lah. Dan lepas ni ada FIFA ASEAN Cup. Mungkin Bonai pun sendiri meletakkan sasaran bermain di kejohanan itu. Semalam pun dah keluar official draw. Macam mana? Yalah, kalau untuk personal semestinya nak lah sebagai seorang player. So kita tunggu je lah nanti tengok macam mana keputusan coach. Tapi yang penting sekarang ni, saya nak bagi yang terbaik lah untuk DFF ni.